Macam mana kita nak transfer wang ke luar negara dengan ShopeePay? Kalau korang belum ada aplikasi ShopeePay, korang boleh daftar menggunakan kod ini. Buka aplikasi ShopeePay dan tekan Overseas Transfer. Pilih menu Send Money. Masukkan berapa ringgit yang kita nak transfer dan pilih mata wang negara yang kita nak hantar, contohnya Indonesia. Seterusnya, pilih kaedah untuk terima duit, sama ada cash di kaunter, transfer ke akaun bank ataupun e-wallet. Sekiranya kita pilih akaun bank, lengkapkan maklumat penerima seperti maklumat diri dan maklumat akaun bank. Akhir sekali, sahkan maklumat dan teruskan dengan proses pembayaran.